malam hari ini saya ucapkan kepada semua. Anda sedang mendengar podcast Kau, tempat di mana kita kongsikan kisah, inspirasi dan idea hebat dari sekolah tercinta kita, iaitu SKAU Keramat. Saya Dia Kailisha, wartawan cilik Media Kau TV PSS. Podcast ini diwujudkan sebagai platform untuk kita berbincang tentang isu-isu penting yang berlaku di sekolah kita. Pada episod kali ini, kita akan membincangkan satu isu yang berkait rapat dengan kehidupan harian murid dan warga sekolah, iaitu kebersihan tanda sekolah. Seperti yang kita tahu, tanda sekolah kadang-kadang menghadapi masalah seperti tersumbat, kotor dan tidak dijaga dengan baik oleh segelintir murid. Oleh itu, podcast ini bertujuan untuk kita mendengar pelbagai pandangan pihak dan mencari penyelesaian bersama supaya tanda sekolah sentiasa bersih dan selesa digunakan. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan panel jemputan kita pada hari ini. Pertama sekali, kita bersama Tuan Guru Besar sekolah kita, Encik Zulkarni bin Muhammad. Terima kasih Tuan kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Terima kasih adik Dia. Saya juga berasa berbesar hati jugalah kerana dijemput dalam satu program podcast yang sangat penting untuk kita sebarkan kepada semua warga sekolah dan juga kepada ibu bapa. Seterusnya, kita bersama Datuk Nazari bin Osman, Yang di-Pertua PIBG Sekolah yang sentiasa memberikan sokongan kepada program sekolah. Selamat datang Datuk. Selamat datang, terima kasih atas jemputan ini. Kita juga bersama penyelaras guru kebersihan dan keceriaan sekolah, Cikgu Rosmini binti Mahmud yang sangat dedikasi dan bertanggungjawab memastikan persekitaran sekolah sentiasa bersih dan selesa. Cantik Cikgu Rosmini hari ini. Terima kasih Adik Dia. Terima kasih juga kerana menjemput cikgu untuk hadir ke podcast kali ini. Dan akhir sekali, kita bersama wakil ibu bapa Puan Maisarah binti Rosdi dan Puan Siti Nurhalizah binti Ahmad Dari yang menjalankan projek selamatkan tandas di sekolah kita. Selamat datang Puan. Terima kasih jemput saya. Terima kasih kepada semua panel kerana sudi hadir. Baik Tuan Guru Besar, sebagai pentambik sekolah, boleh Tuan kongsikan apakah keadaan sebenar tandas sekolah kita pada masa ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, mengenai situasi tandas sekolah pada masa kini, sebenarnya tandas sekarang ni berada dalam keadaan yang boleh digunakan lah, ya. Itu pun atas sebab daripada kerja-kerja penyelenggaraan yang telah dilaksanakan oleh YDP lah, ya, setiap minggu. Namun begitu, ada kalanya boleh dikatakan ya setiap minggu dan boleh dikatakan hampir setiap hari ada saja isu-isu yang dilaporkan ya daripada murid, daripada guru bertugas, daripada pihak pekerja kebersihan sekolah yang menyatakan bahawa tandas sekolah kita ni banyak yang tersumbat. Dan hasil pemantauan saya ke tandas-tandas di setiap blok didapati memang adalah tandas yang tersumbat, ya. Dan ini disebabkan oleh beberapa sebablah yang kita kenal pasti, yang mana mengapa tandas ini tersumbat. Antara punca ialah daripada penggunaan oleh murid-murid, ya. Ada kalanya murid-murid kita ini menggunakan tandas kemudian telah melakukan perbuatan vandalisme lah, vandalism, membuang barang-barang peralatan, penggunaan stationery dan sebagainya ke dalam mangkuk tandas. Okey, jadi keadaannya orang kata, kalau kata setiap minggu tu ada sajalah berlaku kes yang tanda tersumbat, dan ini menyebabkan anak-anak kita yang lain kurang selesa. Ya, bila ada satu tandas yang tersumbat ini menyebabkan murid-murid lain yang nak menggunakan tandas tersebut ataupun nak masuk ke tandas tersebut agak rasa kurang selesa lah, kerana dia menimbulkan bau yang tidak menyenangkan, dan ini menyebabkan murid-murid sanggup tidak pergi ke tandas lah, menahan hajat untuk ke tandas. Baik, terima kasih Tuan.
Saya setuju dengan pendapat Tuan bahawa masalah ini bukan sahaja berkaitan kemudahan tetapi juga sikap pengguna. Baiklah, saya ingin bertanya kepada penyelaras kebersihan sekolah pula. Cikgu, sebagai individu yang memantau kebersihan sekolah, apakah masalah yang paling kerap berlaku di tandas sekolah? Okey, baik ya. Apa yang sering berlaku di sekolah kita ialah terutamanya di tandas ni, murid-murid sentiasa tidak peka dan membuang sampah ke dalam mangkuk tandas dan persekitarannya. Juga terdapat murid yang tidak mengempam tandas selepas menggunakannya. Manakala ada juga pada sesuatu masa mereka akan mengecap tangan mereka di dinding-dinding selepas aktiviti, terutamanya aktiviti seni. Itu adalah antara perkara-perkara yang dilakukan oleh murid-murid kita sepanjang berada di dalam tandas ya. Baik, itu memang satu perkara yang perlu diberi perhatian oleh semua murid. Saya ingin mendapatkan pandangan daripada wakil ibu bapa pula. Sebagai ibu bapa yang melihat keadaan ini, apakah perkara yang paling membimbangkan Puan mengenai kebersihan tandas sekolah? Okey, sebagai ibu bapa, kami sangat mengambil berat tentang kebersihan tandas kerana ia berkait rapat dengan kesihatan murid. Jika tandas tidak bersih, murid mungkin tidak selesa atau terdedah kepada masalah kesihatan. Baik, terima kasih atas pandangan tersebut. Saya ingin bertanya kepada YDP PIBG. Saya Pada pandangan Tuan, apakah punca utama murid kurang kesedaran untuk menjaga kebersihan tandas sekolah? melalui pandangan saya, salah satu punca iaitu kurang kesedaran dalam kalangan murid mengenai kepentingan untuk menjaga kemudahan awam. Kita tidak boleh menyalahkan murid. Dua elemen yang perlu kita tahu iaitu yang pertama, apakah didikan daripada ibu bapa mengenai adab kebersihan. Yang kedua, kesedaran murid itu. Betul Tuan. Saya sangat setuju bahawa kesedaran memainkan peranan yang sangat penting. Baiklah, saya kembali kepada Tuan Guru Besar. Tuan, adakah isu ini juga berkait rapat dengan pembentukan nilai dan disiplin dalam kalangan murid? Sudah tentu ya. Sebenarnya masalah ini berkait rapat dengan pembentukan nilai dan juga disiplin kalangan murid-murid. Ya. Di mana kalau murid-murid ini mempunyai kesedaran tentang penggunaan tandas dengan sebaiknya, masalah isu tentang tandas ni tak akan timbul. Ya. Maksudnya murid menggunakan dengan sebaik-baik mungkin dan murid tahu ini adalah merupakan harta benda sekolah yang perlu dijaga dan digunakan dengan sebaik mungkin. Tapi ada segelintir, saya tak cakap tentang semua orang, segelintir anak-anak kita ni kita tak faham puncanya kenapa. Ya, mungkin dalam tandas ni lah mereka nak meluahkan perasaan mereka, nak melontarkan perasaan mereka, tak tahulah ya. Dan mungkin juga perasaan ingin tahu murid-murid tersebut mencuba membuang sampah dalam mangkuk tandas tu, apa yang akan berlaku. Mungkin di situ juga. Tapi sebenarnya kalau dia nilai-nilai ini diterapkan, sentiasa diterapkan ya, utamanya kami di pihak sekolah sentiasa menerapkan nilai-nilai murni, pesanan-pesanan kepada anak-anak ni di perhimpunan ya, setiap hari Isnin. Harapannya supaya anak-anak kita ni sedar ya, apabila tandas tu tersumbat, semua orang akan susah. Oh, begitu ya Tuan Guru Besar. Kawan-kawan, marilah kita amalkan nilai kebersihan dan tanam sikap tanggungjawab dalam diri kita apabila menggunakan tandas sekolah. Baik, sekarang kita ingin melihat pula usaha-usaha yang boleh dilakukan. Saya ingin bertanya kepada wakil ibu bapa. Kami difahamkan Puan menjalankan projek selamatkan tandas. Boleh kongsikan sedikit tentang projek tersebut? Projek ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan menjaga kebersihan tandas melalui kempen, gotong royong dan juga pendidikan kepada murid. Kami juga mengadakan gotong royong setiap hari Sabtu dan kami kumpul ibu bapa untuk bergotong royong lah. Kami mengecat, membersihkan tandas dan sebagainya lah untuk menceriakan tandas anak-anak.
Baik, itu satu usaha yang sangat baik. Saya ingin mendapatkan pandangan daripada YDP PIBG pula. Bagaimanakah pihak PIBG boleh membantu pihak sekolah dalam menangani isu ini? Persatuan Ibu Bapa dan Guru SKU Keramat sentiasa dan kerap membantu apa jua sokongan program-program yang dilakukan oleh pihak sekolah. Kami juga mengalun-alunkan baik daripada program daripada ibu bapa tentang hasrat untuk memberi kesedaran murid-murid ya tentang kebersihan tandas. Begitu juga dengan sifar-sifar keuangan. Ya, kita hampir kalau kita tengok rekod setiap tahun 30% daripada duit perbelanjaan PIBG adalah semata-mata bukan untuk keceriaan tetapi untuk memberi keselesaan kepada murid-murid dalam penggunaan tandas. Apa yang sangat diharapkan saya selaku YDP, PIBG serta seluruh jawatankuasa kesedaran yang dua elemen yang sebentar tadi saya nyatakan iaitu melalui ibu bapa dan terusnya diterapkan kepada murid-murid untuk mengharap pada pihak sekolah yang setiap hari untuk mencerita tentang kebersihan. Saya rasa tidak mampu tanpa ada dua elemen ini digabungkan dalam menyelesaikan isu selamatkan tandas sekolah SKU Keramat. Baik, kerjasama antara sekolah dan ibu bapa memang sangat penting. Cikgu, apakah amalan mudah yang murid boleh lakukan untuk memastikan tandas sekolah sentiasa bersih? Cikgu, apakah amalan mudah yang murid boleh lakukan untuk memastikan tandas sekolah sentiasa bersih? Okey, baik. Untuk memastikan tandas sentiasa dalam keadaan bersih, kita perlu memastikan anak-anak didik kita, anak-anak murid khususnya mempunyai perasaan sayang terhadap tandas sekolah kita, dan secara tidak langsung apabila mereka mempunyai perasaan sayang dan cinta pada sekolah kita, nescaya mereka akan menjaga tandas, iaitu sebaik-baiknya mengepam selepas digunakan, tidak membuang sampah ke dalam mangkuk tandas dan juga tidak menconteng apa-apa yang berkaitan di tandas. Ya? Okey, jadi sekiranya mereka mengamalkan sikap disiplin diri yang tinggi dan menyayangi tandas, insya-Allah tandas sekolah kita akan cantik, bersih dan ceria serta dapat digunakan dengan selesa, insya-Allah. Baik, itu perkara yang sangat mudah tetapi sangat penting. Saya ingin meminta Tuan Guru Besar memberikan sedikit pesanan kepada murid-murid kita. Baik, pesanan ya. Dengar ya anak-anak ya, ini satu pesanan yang penting. Seperti mana yang Ibu Besar selalu bercakap di perhimpunan, dan pada minggu lepas pun kita ada program hentikan vandalisme, hentikan vandalisme dekat sekolah. Jadi pesanan kepada Ibu Besar khususnya kepada anak-anak yang besar saya ini, supaya menjaga tandas ya, seperti mana kamu menjaga tandas di rumah, jangan melakukan perbuatan vandalisme ya, seperti membuang sampah ya, membuang apa barang-barang yang ke dalam mangkuk tandas, kerana sebenarnya untuk bagi-bagi waktu juga bilangan pekerja di sekolah ini tak ramai ya. Kita ada 6 orang, jadi satu orang akan jaga satu blok. Jadi bayangkan ya, satu orang pekerja perlu menjaga satu blok ya, perlu mencuci dan juga melakukan kerja-kerja kebersihan di tandas. Jadi pekerja ni tak mampu ya, kerana mereka ada kerja-kerja lain yang perlu dilaksanakan. Jadi kita mengharapkan anak-anak dapat menggunakan tandas sebaik mungkin. Saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada YDP ya, bila ada saja isu-isu tentang tandas ya, tersumbat dan sebagainya dilakukan pada YDP, dan YDP terus mengambil tindakan ya, untuk membuat penggaraan, dan boleh katakan selama minggu lah. Dan kos untuk penyelenggara tandas ini bukan satu kos yang murah ya. Difahamkan tadi aku kata 30% untuk PIBG dibelanjakan untuk membuat kerja-kerja penyelenggaraan untuk memastikan tandas kita ni berfungsi dengan baik.
Okey, baik Tuan Guru Besar. Saya akan memastikan kawan-kawan saya mendengar amanat Tuan dan memastikan kami menggunakan tandas dengan bertanggungjawab. Saya akan pastikan kami flush tandas dan sentiasa menutup bilik air. Terima kasih kepada semua panel atas perkongsian yang sangat bermakna pada hari ini. Terima kasih semua. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain siri podcast dengan pelbagai isu daripada pihak sekolah, khususnya untuk makluman ibu bapa. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih atas jemputan podcast ini, dan apa yang diharapkan kita akan sama-sama menyelesaikan bukan saja sekadar di pentas podcast ini, tetapi turun di gelanggang untuk menyelesaikan apa yang berlaku di sekolah kita. Terima kasih atas jemputan ini. Terima kasih kerana menjemput saya untuk podcast ini. InsyaAllah kami ibu bapa akan terus membantu dan memberi sokongan untuk memastikan kebersihan dan keceriaan tandas akan sentiasa terjaga. Okey, terima kasih atas jemputan untuk podcast kita kali ini. Saya sebagai guru penyelaras ingin mengharapkan semua pihak supaya kita sama-sama berganding bahu untuk meneruskan kebersihan dan keceriaan sekolah kita dan memastikan murid-murid dapat menggunanya dengan selesa, insya-Allah. Kesimpulannya, kebersihan tandas sekolah adalah tanggungjawab kita bersama. Jika setiap murid memainkan peranan, kita dapat memastikan tandas sekolah sentiasa bersih dan selesa digunakan. Sekian sahaja podcast kita pada hari ini. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.